Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nazri Bahrum dan juga rakan-rakan kelas yang lain. Saya Azhur Rambawi bin Sanusi bersama dengan rakan kumpulan saya pada hari ini ialah Siti Adayu binti Syafi'i. Kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan tajuk kepimpinan dalam transformasi digital iaitu pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia. Okey, sebelum itu untuk kita lebih faham, saya ambil sedikit masa. Berikutan kelas tadi ada membincangkan berkaitan dengan RMK iaitu Rancangan Malaysia ke. Sekarang ini kita berada di Rancangan Malaysia ke-13 yang bergerak di bawah Kementerian Ekonomi. Berbeza dengan bajet ataupun belanjawan, dia bergerak di bawah Kementerian Keuangan. So, apa yang bergerak di bawah RMK ke-13? Yang bergerak di bawah RMK ke-13 adalah untuk meningkatkan pendapatan rakyat, pendidikan, pelancongan, ekonomi, pembangunan dan sebagainya. Dan dalam RMK tersebut ada menyatakan untuk meningkatkan teknologi. So 5G inilah yang dimaksudkan. So 5G ni dia bergerak di bawah Kementerian Digital yang diterajui oleh YB Fahmi Fazil. So dalam Kementerian Digital ni dia ada satu agensi untuk menggerakkan fokus untuk menggerakkan 5G ni adalah Digital Nasional Berhad yang diterajui oleh Timbalan Menteri Digital itu sendiri iaitu Datuk Wilson Ugak Anak Kumbong. Operasi ini berjalan di bangunan TRX Exchange. So siapa-siapa yang berkelapangan bolehlah buat lawatan untuk tengok macam mana pergerakan 5G ni. Sebab di situ ada satu pameran dan ada bilik-bilik yang disediakan untuk memberi pemahaman kepada pelawat-pelawat ataupun pengunjung-pengunjung yang hendak melihat perbezaan di antara 4G dan juga 5G. Okey, so kita balik kepada pembentangan pada hari ini ialah tajuk ini kumpulan kami pilih kerana isu pelaksanaan 5G bukan sekadar tentang teknologi tetapi juga tentang gaya kepimpinan, tadbir urus dan keupayaan pemimpin dalam mengurus perubahan digital berskala besar. Pembentangan pada hari ini mempunyai 4 objektif utama iaitu menjelaskan hubungan antara kepimpinan dan transformasi digital, mengenal pasti bentuk kepimpinan yang digunakan dalam pelaksanaan 5G, menganalisis cabaran dan strategi kepimpinan dan yang akhir sekali adalah membincangkan kesan kepimpinan terhadap kejayaan transformasi digital negara. Latar belakang 5G di Malaysia. 5G di Malaysia ini diperkenalkan pada tahun 2021 di bawah agensi yang saya sebut tadi iaitu DNB, Digital Nasional Berhad, yang bergerak di bawah Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Model yang digunakan adalah Single Wholesale Network, di mana DNB ini menjadi penyedia tunggal infrastruktur 5G yang kemudian disewa oleh syarikat-syarikat telekomunikasi seperti Maxis, Celcom Digi dan U-Mobile. Apa yang boleh digambarkan sebagai contoh adalah satu pemilik kedai yang menyediakan makanan dan satu pemilik kedai tetapi makanan-makanan tersebut disediakan oleh peniaga lain yang menyewa stall untuk menjual makanan-makanan mereka. So inilah yang boleh dijadikan sebagai contoh untuk Single Wholesale Network. Kemudian matlamat utama pelaksanaan ini ialah untuk menyediakan teknologi berkelajuan tinggi dan stabil di seluruh negara, menyokong pembangunan ekonomi digital dan industri pintar, mengurangkan jurang digital antara bandar dan luar bandar. Kita ambil contoh kedai tadi. Okey. Sekiranya
pelanggan pergi ke kedai A dan juga ke kedai B, di mana kedai A dimiliki oleh pemilik dan pemilik tersebut juga menyediakan makanan. Berbeza dengan kedai B. Kedai B dimiliki oleh satu pemilik dan stol-stol makanan disewa oleh peniaga-peniaga lain. So daripada sini kita akan nampak pelanggan akan mendapatkan makanan yang hanya disediakan oleh pemilik. Namun berbeza dengan kedai B, pelanggan boleh menikmati makanan, pelbagai jenis makanan yang disediakan oleh penyewa-penyewa lain. So daripada situ kita akan nampak bila kita membuat pesanan makanan, mungkin akan mengambil sedikit masa di kedai A berbanding dengan kedai B. Berikutan kedai B menyediakan pelbagai jenis makanan dan kita boleh memilih. So proses untuk penyediaan di kedai B dan juga kedai A, kedai B akan mengambil masa yang lebih sedikit untuk menyediakan makanan. Namun begitu, pelaksanaan ini turut mengundang pelbagai isu dan perdebatan yang menuntut kebijaksanaan kepimpinan dalam membuat keputusan dan mengurus persepsi awam. Untuk menguruskan isu ataupun krisis yang timbul berkaitan dengan 5G ini, ianya akan melibatkan peranan kepimpinan dalam transformasi digital itu sendiri, iaitu beberapa bentuk kepimpinan boleh diamalkan. Yang pertama adalah kepimpinan visionary yang mampu menetapkan hala tuju dan matlamat jangka panjang. Contohnya memastikan 5G ini menjadi asas kepada ekonomi digital Malaysia Madani. Yang kedua adalah kepimpinan kolaborasi yang menggabungkan pelbagai pihak seperti kerajaan, industri teknologi dan juga rakyat. Di situlah yang saya cakap mula tadi itu adalah mengeratkan hubungan. Kerajaan Madani ini mengeratkan hubungan di antara dengan pihak kerajaan, penduduk bandar, penduduk luar bandar dan juga pemain industri. Yang ketiga adalah kepimpinan strategik yang membuat keputusan berdasarkan analisis risiko dan juga data sebenar. Dan yang akhir sekali adalah kepimpinan adaptif, iaitu pemimpin yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang sangat pantas pada masa kini, di mana pergerakan arus teknologi ini begitu pantas dan memerlukan gaya kepimpinan yang sesuai dan juga relevan untuk mengatasi sebarang masalah dan menghadapi sebarang teknologi yang akan datang. Tanpa kepimpinan yang mantap, transformasi digital ini hanyalah akan tinggal slogan sahaja. Pelaksanaan 5G ini akan memberikan gaya kepimpinan kepada kerajaan lah. Yang pertama adalah kepimpinan transformasional, iaitu pemimpin menginspirasikan perubahan melalui visi digital dan memberi semangat kepada semua pihak untuk bergerak seiring ke arah masa depan yang digital. Yang kedua adalah kepimpinan situasional, digunakan apabila kerajaan menyesuaikan pendekatan berdasarkan cabaran semasa seperti isu kewangan, keselamatan data dan tekanan politik. Yang ketiga adalah kepimpinan teknokratik, iaitu mengutamakan pengetahuan teknikal dan keputusan berdasarkan bukti serta analisis pakar. Dan yang terakhir adalah kepimpinan beretika, iaitu memastikan semua proses pelaksanaan dilakukan dengan telus, adil dan berakuntabiliti. So sebagai contoh, di media sosial sekarang ini pelbagai isu-isu yang wujud. So kita tak ambil lah isu itulah. Okay? So contoh nak tuduh seseorang tu melakukan kesalahan. So influencer ni bagi tahu dia ni salah, dia ni gitu, dia ni. Influencer kedua bagi tahu lagi yang ni salah, yang ni penipu, yang ni penyangak, yang ni penyamun. Influencer tiga bagi tahu juga benda yang lebih kurang, yang menuduh satu pihak ni telah melakukan kesalahan dan kesilapan dan boleh di-charge di mahkamah.
Okey. So, bila bila dibawa ke pihak mahkamah, apa yang pihak mahkamah ni nak utamakan? Okay, dia akan utamakan siapa, dia tak kisah pasal cerita tu. Dia akan tengok siapa yang boleh kemukakan bukti. So kalau tak ada bukti, you cakap macam mana pun tak ada bukti, so dia ada timbul satu perkataan iaitu fitnah. So di sinilah tadi yang memastikan proses pelaksanaan dilakukan dengan telus, adil dan beraccountability, dan juga mengutamakan pengetahuan teknikal dan keputusan berdasarkan bukti. Tengok tu, bukti. So kalau bukti tak ada, so macam mana kita nak dapat buat keputusan secara telus, adil dan beraccountability? So itulah. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Baharum, dan saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya iaitu Siti Adayu binti Syafiee. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh pemimpin dalam melaksanakan 5G ialah pertama, ketulusan dan takbir urus. Model borong tunggal oleh DNB menimbulkan kebimbangan mengenai monopoli dan ketulusan pengurusan. Yang kedua, kebimbangan industri telekomunikasi. Syarikat telekomunikasi berasa kurang berkuasa kerana perlu bergantung sepenuhnya kepada DNB. Yang ketiga, jurang digital antara bandar dan luar bandar. Pemimpin perlu memastikan pelaksanaan tidak tertumpu hanya di kawasan bandar. Keempat, kekangan kewangan dan pelaburan infrastruktur. Kos pembangunan 5G yang tinggi memerlukan perancangan jangka masa panjang dan strategi pembiayaan mampan. Yang kelima, isu keselamatan dan data privasi. Pemimpin perlu memastikan 5G tidak disalahguna atau menjejaskan keselamatan cyber negara. Cabaran-cabaran ini menuntut kebijaksanaan, keberanian dan komunikasi strategi bagi pihak pemimpin negara. Untuk mengatasi cabaran tersebut, beberapa strategi kepimpinan dilaksanakan, antaranya pertama, meningkatkan komunikasi strategi antara kerajaan, DNB dan pihak industri bagi memastikan semua pihak memahami hala tuju 5G. Yang kedua, menggalakkan perkongsian awam dan swasta, iaitu public-private partnership bagi mengurangkan bebanan keuangan kerajaan. Yang ketiga, melaksanakan pengurusan perubahan digital, iaitu digital change management, agar sektor kerajaan dan sektor swasta dapat menyesuaikan diri dalam teknologi baru. Keempat, pembangunan bakat dan literasi digital supaya tenaga kerja bersedia menghadapi transformasi ini. Yang kelima, menekankan accountability dan ketulusan dalam laporan prestasi dan menggunakan dana projek. Kepimpinan yang berkesan dalam pelaksanaan 5G telah membawa beberapa kesan positif, antaranya mempercepatkan pembangunan ekonomi digital Malaysia, menarik pelabur asing terutamanya dalam sektor teknologi dan otomotif, menyokong pembangunan pendidikan pintar, penjagaan kesihatan digital dan bandar pintar. Yang keempat, meningkatkan kecekapan perkhidmatan melalui aplikasi data raya IoT. Namun, untuk memastikan keberlanjutan, kepimpinan mestilah kekal konsisten, berintegrasi dan berpandangan jauh. Secara keseluruhannya, kejayaan pelaksanaan 5G di Malaysia bukan hanya bergantung pada teknologi semata-mata, tetapi pada kualiti kepimpinan. Malaysia memerlukan pemimpin yang berwawasan tinggi dan berstrategi, beretika dan telus, dan berkemahiran digital untuk memimpin rakyat ke arah ekonomi masa depan. Cadangan saya, pemimpin perlu terus mengamalkan pendekatan inklusif, mendengar pandangan semua pihak serta meningkatkan ketulusan dalam pelaksanaan projek nasional. Sebagai kesimpulannya, saya ingin menegaskan bahawa teknologi hanyalah alat, tetapi kepimpinanlah yang menentukan arah dan kejayaan sesuatu transformasi.
Tanpa kepimpinan yang jelas dan bertanggungjawab, transformasi digital akan gagal mencapai matlamatnya. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.